walaupun anda makan sikit, tapi gula tetap naik. Ini sebab sebenarnya ia berlaku. Ramai pesakit saya pelik. Makan banyak naik, makan sikit pun naik. Ini berlaku sebab bukan pasal kuantiti makanan yang diambil, tapi insulin resistance. Bila badan dah tak respons pada insulin, pertama, gula tak boleh masuk sel. Kedua, gula terkumpul dalam darah. Ketiga, bacaan kekal tinggi walaupun anda makan sangat sedikit. Sebab itu, ramai yang makan sikit sangat pun dapat bacaan 8 hingga 12 milimol. Jadi, cara paling cepat stabilkan gula, pertama, buat intermittent fasting, iaitu mula dengan 14 jam puasa, makan 10 jam dan stop makan paling lewat 7 PM. Dalam waktu makan, ambil karbohidrat sekali sahaja. Banyakkan protein dan sayur dalam setiap hidangan. Kalau lapar, tambah lauk atau sayur, jangan nasi. Ambil Zaniplas untuk sokong sensitiviti insulin dan metabolisme yang membantu mempercepatkan proses. Atau, kalau nak yang lagi power, ambillah Gamogen sebab ada omega 3 dan 6. Kalau buat 1 minggu konsisten, bacaan memang akan menurun. Kalau nak saya bagi meal plan ringkas dan mudah ikut, komen gula.